mengesharekan mengesharekan saya punya skrin ni. Mana butang dia? Dia time-time macam ni lah. Kan takut. Waktu tu lah dia takut dengan semua benda kan. Okey, sekejap. Saya nak pastikan saya punya skrin dapat dilihat dengan baik. Okey. Okey, jadi Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Sebelum tu saya nak tanya, dalam ni ada berapa orang? Okey, dalam yang ada dalam ni, ada tak yang background ataupun career dalam keselamatan cyber atau cyber security? Student ke, bekerja dalam cyber security ke, ataupun pengarah, manager ke? Saya takut ni. Cakap kadang-kadang kita pun bercakap dengan orang yang hebat. Saya bukanlah orang yang hebat pun, saya hanya berkongsi ilmu saja. Oh, ada. Masya Allah. Okey. Jadi, topik kita pada malam ini adalah Introduction to Enterprise Cyber Security. Sebenarnya topik yang saya nak bawa sebenarnya Introduction to Cyber Security je. Saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa sebenarnya cyber security tu ataupun keselamatan cyber ataupun selalu orang dengar hack-hack ataupun scam-scam. Jadi saya nak berkongsi sedikit lah ilmu yang tak seberapa yang daripada saya ni. Jadi tak kenal maka tak cinta. Saya buka tirai saya dengan memperkenalkan siapakah Muhammad Izzali Imam Biramli. Dia berasal daripada Jitra Kedah. Mendapat gelaran Ajai bukan sebab suara dia sedap. Panjang cerita je macam mana dapat nama Ajai tu, insyaAllah kalau ada buku saya mungkin akan tulis. Umur saya, umur ni menarik. Saya letakkan umur saya dalam bentuk base 64. Siapa-siapa yang mungkin pernah melihat string itu ataupun perkataan ni, ini adalah sebuah orang kata apa? Teknik encryption yang digunakan pakai dalam keselamatan cyber. Jadi boleh apa ni? Mencuba cabaran pertama saya mencari apakah umur saya. Saya ni nak kata tua tak tua sangat, nak kata muda pun tak muda sangat. Ah, jadi macam tu lah. Pengalaman saya 4 tahun dalam keselamatan cyber. 4 tahun dalam keselamatan cyber, bukan saya bekerja 4 tahun dah. Saya pengalaman kerja masih lagi meningkat naik, insyaAllah. Dan pekerjaan saya sekarang dalam bidang eksekutif in cyber security defense. Saya di bahagian defense. Mungkin ada orang yang tertanya-tanya kenapa kamera saya macam tu. Ini untuk memastikan bilik bujang saya anda tidak terlihat apakah yang di sebalik sana. Kat belakang ni boleh nampak ada koleksi medal saya dan ada barang-barang saya ni je. Okey. Dan latar belakang pembelajaran saya adalah saya belajar di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia Institute Information Technology, sebuah universiti yang sangat bagus dan sangat menarik. Saya mengambil Bachelor in Information Technology in Computer System Security. Jadi saya memang daripada belajar, saya dah belajar cyber security sampailah saya bekerja sekarang. Kemahiran saya yang tak seberapa adalah saya mempelajari bidang red teaming, iaitu penetration testing, blue teaming di dalam cyber security analyst, digital forensik dan incident response, dan juga saya belajar mengenai security infrastructure. Dan pencapaian saya, Alhamdulillah, pada 8 Ogos bulan lalu, saya mendapat Gold Medal World Skill ASEAN Manila 2025 dalam cyber security kategori. Saya tak dapat tunjuk pula medal, tinggal kat office. Dan juga Gold Medal World Skill University Challenge pada tahun 2023. Jadi untuk World Skill Asia Manila ni, apabila saya telah mendapat gold medal, insyaAllah pada hujung November nanti, 25 November, saya akan pergi bertanding di Asia level. Sekarang ni ASEAN kan. Nanti akan ada lagi satu level di Asia, iaitu World Skill Asia Taipei 2025. InsyaAllah. Jadi yang mana ada kat sini, saya mohon doakanlah uh, perjalanan saya ke sana, kejayaan saya di sana dan tandingan saya di sana. Semoga mendapat emas untuk buat Malaysia lah. Ada banyak kategori. Mungkin siapa yang nak tahu berkenaan dengan pertandingan World Skill boleh search je kat Google World Skill Malaysia, World Skill ASEAN ataupun World Skill Asia. InsyaAllah. Dan juga seperti yang dimaklumkan, saya co-founder kepada Bahtera Digital Technology, company yang kami buat pelbagai aktiviti berkenaan dengan cyber security. Company kami buat Capture the Flag. Tahunan kami ada melakukan Capture the Flag Merdeka CTF, iaitu 3108 CTF. Dan saya juga Awards Penang Chapter Leader. Kami melakukan pelbagai juga lah aktiviti
melakukan meet up untuk bertemu dengan orang-orang peminat cybersecurity di luar sana, dan peserta dan pemenang beberapa Capture the Flag lah, dan speaker dan trainer untuk keselamatan cyber. Itulah serba sedikit berkenaan dengan saya yang kecil tak seberapa ni. Merendah diri gitu. Merendah diri je. Okey. Untuk kandungan perkongsian pada malam ini, masa diberi sejam, dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada malam ini. Mungkin patut malam ni kita apa ni, pergi makan mi tarik ke kat Starling Street ke, ataupun nak pergi jalan-jalan ke dengan family, tapi sudi hadir untuk mendengar sembang-sembang saya ni. InsyaAllah tak kacip. InsyaAllah tak kacip. Sembang ilmiah saya ni. Dan apa yang ingin saya kongsikan pada malam ni, simple je untuk masa sejam ni, iaitu berkenaan dengan apakah itu serangan cyber. Saya keterangkan kepada yang mana yang belum tahu ataupun belum familiar berkenaan dengan keselamatan cyber, apa benda tu serangan cyber dan keselamatan cyber. Dan apakah sasaran serangan cyber ni? Apa sebenarnya yang kita nak jaga dalam keselamatan cyber ni? Dan struktur keselamatan cyber syarikat, kalau sebuah syarikat tu dia ingin melakukan keselamatan cyber punya aktiviti ataupun apa yang dia nak jaga dalam syarikat tu, carta organisasi keselamatan cyber yang normal, yang biasa, dan juga kepentingan keselamatan cyber. Apa pentingnya kita menjaga keselamatan cyber ni? Tak jaga tak boleh ke? Itu satu persoalan. Dan apa ekspektasi perkongsian ini? Yang tadi, yang sebelum ni adalah kandungan, ni adalah ekspektasi. Jadi orang tak meletakkan ekspektasi tinggi, saya letakkan siap-siap apa ekspektasi tuan-tuan dan perempuan yang boleh dapat daripada perkongsian saya. Iaitu yang pertama adalah memahami apa itu serangan cyber, insyaAllah. Memahami jenis serangan cyber terhadap syarikat, mengetahui bagaimana syarikat menjamin keselamatan cyber, dan memahami carta organisasi keselamatan cyber. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan soalan, boleh juga apa ni, type di ruangan chat, ataupun nak buka mic pun boleh, angkat tangan buka mic. Kalau pembentangan saya ataupun kelas saya ni kurang menarik, angkat tangan, cakap tuan. Kelas tuan, tuan kurang menarik, boleh juga. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki. Tak semua orang perfect, saya pun ada kelemahan saya. Dan saya buka tirai, dah dua kali yang buka tirai ni. Okey, saya buka kelas saya dengan memberikan tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan kes serangan cyber di Malaysia. Saya letak tiga je. Kalau saya letak 10, terkejut tuan-tuan dan perempuan. Saya letak tiga je. Iaitu kita boleh tengok kat sini benda yang boleh berada di berita ataupun di Google berkenaan dengan serangan cyber yang berlaku di Malaysia. Ini di Malaysia sahaja, dan pada tahun ini, tak silap saya semua pada tahun ini. Oh, yang Peso punya 2023. Tapi ada juga yang latest. Tapi apa yang kita dapat lihat di sini adalah ini adalah company ataupun syarikat-syarikat besar yang berada di Malaysia, dan kita mendengar berkenaan dengan serangan cyber di syarikat tersebut. Bukannya satu, bukannya dua, tapi sebenarnya banyak serangan cyber berlaku di Malaysia. Kita tengok, rasa macam tak ada apa-apa pun. Sebab adanya keselamatan cyber. Kalau di luar sana, negara kita dijaga oleh askar. Dalam keselamatan cyber ni pun ada juga keselamatannya. Iaitu dijaga oleh perwira-perwira cyber tanah air lah. Okey, jadi saya ingin menyentuh satu perkara penting berkenaan dengan keselamatan cyber, iaitu kita perlu mengetahui, tersasul sikit, mengetahui berkenaan dengan serangan cyber. Apa itu serangan cyber? Adakah orang tiba-tiba tumbuk kita, pump keluar tangan kat skrin ke, lepas tu kena serangan cyber? Okay, itu lain. Itu adalah majis di dunia yang tidak nyata. Serangan cyber ialah tindakan berniat jahat yang dilakukan melalui rangkaian atau sistem komputer dengan tujuan untuk mengakses tanpa kebenaran. Kat sini saya ada highlightkan beberapa perkataan untuk tuan-tuan dan puan-puan faham berkenaan serangan cyber. Dia perlu ada beberapa elemen. Yang pertama adalah berniat jahat. Yang kedua adalah melalui rangkaian atau sistem komputer. Dan yang ketiga adalah tanpa kebenaran. Katakanlah seorang si Fulan bin Fulan ni, dia berniat baik sebenarnya. Dia ada jumpa satu kelemahan dalam sistem. Dia ni berniat baik, dia rasa macam, aduh, sistem ni lemah ni. Aku patut masuk dalam sistem ni and patch. Dia sendiri masuk dalam sistem, dia sendiri tolong patch. Dia hack masuk sistem, dia ubah coding dia bagi cantik. Lepas tu sistem tu akan selamat. Adakah itu dikira serangan cyber? Ah, ada yang boleh tulis tak? Adakah itu dikira serangan cyber? Saya orang baik. Saya masuk dalam sistem tanpa kebenaran lah, tapi niat saya baik. Adakah niat menghalalkan cara? Tidak, tuan-tuan dan perempuan. Niat tidak menghalalkan cara. Walau bagaimana hebat sekalipun dia, ataupun walau bagaimana baik sekalipun dia, jika dia melakukan sesuatu aktiviti
menggunakan rangkaian atau sistem komputer tanpa kebenaran. Itu telah menjadi serangan cyber. Jadi apa contoh serangan cyber ni? Di sebelah kanan ada beberapa tabel yang menunjukkan jenis-jenis serangan cyber pada tahun 2024. Serangan cyber ni sebenarnya banyak. Saya nak listkan satu-satu ni mungkin 600 slide. Tak adalah 600 hyperbola sangat tu. Mungkin dalam beberapa slide lah nak menunjukkan betapa banyak yang serangan cyber ni. Antara yang saya boleh letakkan di sini adalah phishing, social engineering, malware, ransomware, system breach, DDoS attack, zero day attack, insider threat, supply chain attack, unauthorized access, advanced persistent threat. Banyak tuan-tuan dan perempuan. Jadi bagaimanakah syarikat-syarikat di luar sana menjaga keselamatan cyber mereka? Okey. Jadi, kita dah tahu jenis-jenis serangan cyber. Kita nak tahu juga siapa sebenarnya hacker ni? Siapa yang cuba nak masuk ke dalam sistem kita? Ada tiga jenis kategori hacker atau penggodam yang kita boleh klasifikasikan pada tiga. Iaitu yang pertama adalah topi putih, penggodam bertopi putih. Iaitu melakukan penggodaman dengan kebenaran. Yang tadi serangan cyber dilakukan tanpa kebenaran, tapi ini dia melakukan dengan kebenaran bagi melakukan ujian penembusan atau mencari kelemahan. Okey, ini adalah salah satu kategori penggodaman yang beretika ataupun kita bagi sebagai penggodaman yang berlesen lah. Dia diberi kebenaran untuk melakukan ujian kepada sebuah sistem. Adakah sistem ini selamat ataupun tidak? Barulah kita boleh keluarkan ke production. Yang seterusnya adalah topi kelabu, melakukan penggodaman tanpa kebenaran tanpa bertujuan merosakkan sistem. Contohlah, adanya satu sistem database ni. Saya masuk-masuk jumpa, alamak, ada vulnerability. Saya masuk dalam sistem tu. Tapi, saya tak lakukan apa-apa kerosakan. Saya tak curi data, saya tak tambah apa-apa, saya tak apa ni, rosakkan apa-apa. Saya just enter, look and see and then get out. Itu je. Adakah itu menjadi satu kesalahan? Itu pun sebenarnya akan menjadi satu kesalahan di bawah penggodaman topi kelabu. Dan ada satu lagi iaitu black hat hacker, iaitu topi hitam. Melakukan penggodaman tanpa kebenaran dan bertujuan untuk merosakkan sistem. Jadi topi hitam ataupun black hat hacker ni dia masuk ke dalam sistem dan dia merosakkan sistem tu. Itulah yang selalunya berlaku apabila berlakunya serangan cyber. Dan tuan-tuan dan perempuan telah mengetahui apa itu serangan cyber. Kita masuk pula berkenaan dengan keselamatan cyber. Kita dah tahu dah ada serangan. Wiu, boom. Macam mana kita nak defend? Apa kita nak defend sebenarnya? Apa benda defend tu dalam konteks cyber ni? Okey, jadi keselamatan cyber adalah amalan, proses atau teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, rangkaian perisian dan data daripada serangan cyber. Okey, nampak macam ayat ChatGPT. Tapi sebenarnya konteks keselamatan cyber ni benda tu je. Amalan, proses atau teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem komputer. Dia kena ada ayat melindungi tu. Pakailah Bing ke ChatGPT ke Google ke Edge ke. Dia akan keluarkan satu perkataan iaitu defense. Iaitu melindungi atau mempertahankan. Jadi apa yang kita nak mempertahankan sebenarnya? Adakah kita nak mempertahankan maruah kita? Ataupun kita nak mempertahankan negara kita dalam keselamatan cyber ni? Okey. Jadi ada tiga konteks penting yang apabila tuan-tuan dan puan-puan pergilah ke mana-mana pun dalam cyber security ni akan sentuh tiga benda ni. Wajib al-guna. Wajib al-guna. Wajib sentuh tiga aspek ni, iaitu yang pertama confidentiality, kerahsiaan. Yang kedua adalah integrity. Yang ketiga adalah availability, ketersediaan. Jadi untuk memudahkan kita faham, kerahsiaan ni adalah melindungi maklumat daripada diakses oleh pihak yang tidak dibenarkan. Katakanlah saya ada satu file. Satu file ni. Saya tak bagi tuan-tuan dan perempuan baca. Ini adalah confidential. Nak tengok? Tak boleh. Confidential. Yang kedua adalah integrity. Integrity adalah memastikan maklumat kekal, tepat dan tidak diubah tanpa kebenaran. Katakanlah saya orang A. Saya dah tulis surat rahsia kat dalam ni. Jatuhlah surat rahsia tu. Saya tulis surat rahsia kat dalam buku ni, saya nak bagi kepada orang B. Tapi saya post. Macam mana saya nak tahu buku yang saya tulis ni tidak diubah ataupun tidak dicuri ataupun tak ada orang baca pun? Itu adalah integriti. Kita nak menjaga kerahsiaan antara point A ke point B dan memastikan tiada perubahan. Bukan setakat perubahan, tiada apa-apa ataupun seseorang pun boleh baca ataupun menulis ke dalam buku yang saya nak hantar tu. Dan yang ketiga adalah
ketersediaan, availability, memastikan maklumat dan sistem sentiasa boleh diakses apabila diperlukan. Katakanlah sebuah sistem tu kita buat satu website lah. Website tu selamat. Website tu sangat selamat. Tak ada seorang hacker pun kat dunia boleh hack. Sebab apa? Sebab website tu down. Dia dia tak start pun server tu. Tak boleh jadi juga kan. So availability ni adalah untuk memastikan website ataupun sistem kita tu boleh diguna pakai. Orang nak pakai boleh, orang boleh akses. Kan kita nak benda tu selamat, kita tutup semua port, kita tutup firewall, kita tak bagi orang akses. Macam mana nak selamat? Memanglah selamat tapi macam mana orang nak pakai kan? Nak getal sikit. Okey. Jadi tiga benda ni adalah aspek penting dalam keselamatan cyber. Kita nak jaga tiga benda ni dan kita nak pastikan tiga benda ni mengikut uh, perspektif yang betul. CIA threat. Dia bukannya CIA yang dalam movie tu. Dia lain. CIA threat. Tiga benda ni. Pergilah mana-mana pun, khazanah mana pun, dunia mana pun, dia akan sentuh tiga benda ni. Mungkin planet lain dia tak sentuh tiga benda ni, tapi di bumi, insyaAllah, kita akan sentuh tiga perkara itu. Dan di Malaysia, kita ada undang-undang berkaitan dengan keselamatan cyber. Jadi jangan main-main tuan-tuan dan perempuan. Keselamatan cyber ni dia bukannya benda-benda yang kita boleh petik jari and then dapat je. Dia ada beberapa sebenarnya akta-akta di dalam Malaysia ni yang menyentuh berkenaan dengan keselamatan cyber ataupun kita boleh berkaitkan dengan keselamatan cyber. Contoh Akta Keselamatan Cyber 2024, akta baru pada tahun lepas. Akta Jenayah Komputer 1997. Ini dalam akta ni kalau tuan-tuan dan perempuan baca, perempuan akan tengoklah akses komputer tanpa kebenaran, mengakses sistem tanpa kebenaran. Apa semua benda yang tanpa kebenaran tu dia akan jatuh dalam akta ini. Seterusnya, Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini siapa-siapa, ini berkait rapat dengan MCMC, akta ni. Siapa-siapa yang cuba komen-komen benda-benda tak baik kat Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ataupun melakukan bully cyber, dia akan jatuh ke dalam Akta Komunikasi dan Multimedia. Sebab itu pun adalah jenayah cyber. Tapi, dia bukan serangan cyber. Dia adalah jenayah cyber. Itu insyaAllah nanti kita akan buka konteks lain. Ada banyak lagi benda-benda berkaitan dengan cyber ni. Seterusnya, Akta Perlindungan Data Peribadi, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Tanda Tangan Digital dan Akta Hak Cipta 1987. Bolehlah siapa-siapa nak screenshot benda ni, nak baca akta-akta tu, siapa nak jadi lawyer. Saya bukan lawyer, saya hanyalah pegawai keselamatan cyber. Kalau tuan-tuan test saya akta ni nak kata apa, saya pun tak erti. Saya buka, baca dan cuba fahamkan serba sedikit lah berkenaan dengan akta tersebut. Jadi, kita dah tahu apa itu keselamatan cyber, kita dah tahu apa itu serangan cyber. Apa lagi kita nak tahu ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan? Saya nak terangkan berkenaan dengan sasaran serangan cyber. Apa yang cuba disasarkan oleh penjenayah cyber ataupun black hat hacker ataupun grey hat hacker. White hat hacker pun dia akan target juga benda ni. Ada 5 komponen utama lah saya boleh katakan 5 komponen utama. Sebenarnya ada lagi komponen-komponen lain yang boleh disentuh dalam keselamatan cyber tapi saya nak sentuhkan 5 komponen ni. Kalau kita punya kelas tak jadi 1 jam, dia akan jadi 1 hari kalau saya buka semua komponen-komponen berkenaan dengan serangan cyber. Jadi 5 perkara yang hacker akan attack adalah yang pertama, people. Akan attack orang tu sendiri. Tak semestinya dia akan attack sistem sebenarnya. Orang tu sendiri pun apabila diserang, bukannya diserang dia apa ni, hacker tu pergi tumbuk tak. Dia ada cara dia boleh diklasifikasikan sebagai serangan cyber. Yang kedua adalah infrastruktur. Yang ketiga adalah network ataupun rangkaian. Yang keempat adalah application dan yang kelima adalah data. Mungkin tuan-tuan dan puan ada nampak beberapa perkataan Inggeris juga saya masukkan ke dalam slide saya sebab ada beberapa terma ataupun term yang saya lebih selesa digunakan sebagai bahasa Inggeris. Senang orang nak faham. Contoh infrastruktur dia memanglah bahasa Melayu dia infrastruktur tapi dia lebih senang untuk kita faham dalam bahasa Inggeris. Contohlah vulnerability. Kalau kita bahasa Melayu kan dia akan jadi rentangan, rentetan. Yang itulah saya pun dah tak ingat sebab memang bahasa Inggeris kalau di Melayu kan untuk serangan cyber memang pelik sikit. Jadi saya nak menunjukkan bagaimana serangan cyber ni berlaku ke atas sebuah company. Saya buat satu syarikat yang palsu, syarikat dummy lah kita kan bernama Lead Sendirian Berhad. Jadi katakanlah saya ni adalah CEO Lead Sendirian Berhad. Masya Allah, amin, semoga mendapat menjadi CEO lah suatu hari nanti. Okey. Yang pertama adalah people. Cantik kucing tu. People, serangan kepada orang. Macam saya cakap, dia bukannya nak pergi nak tumbuk orang ataupun nak pergi tikam orang, tak. Ni adalah serangan kepada seseorang yang berada di dalam syarikat itu sendiri. Target dia adalah management, chief.
board level tuan-tuan dan perempuan. Bukannya tak jadi mangsa, tapi ada juga mangsa. Staff di dalam syarikat itu sendiri boleh menjadi target kepada serangan cyber. Dan apakah contoh-contoh serangan? Serangan yang saya tulis kat bawah ni adalah contoh saja. Ada pelbagai lagi serangan cyber yang boleh saya tulis. Contoh yang pertama adalah social engineering. Yang kedua adalah credential theft. Yang ketiga adalah phishing. Siapa, saya nak buat survey sikit. Siapa kat sini pernah dapat SMS phishing, email phishing, ataupun call phishing? Dalam masa muda scam lah. Siapa pernah dapat? Boleh komen sikit tak? Pernah kan? Pernah. Okay, nampak ramai orang yang pernah mendapat perkara-perkara berkenaan dengan phishing. Dia dah hantar laman web palsu, dia hantar URL palsu. Sedangkan benda ni sangat banyak. Tapi tuan-tuan dan perempuan, tak boleh ke kita tangkap orang-orang ni? Dah kita tahu, oh dia ni buat phishing, ini adalah salah di sisi undang-undang. Boleh kita tangkap tak? Adakah semudah itu untuk kita tangkap? Sebenarnya, bukan mudah untuk kita nak track jenayah-jenayah cyber yang berkaitan dengan phishing ataupun lebih tepatnya jenayah cyber ni bukan semudah ABC untuk kita track. Ha, Serangan cyber ni pun dilakukan dengan uh, cara yang sangat baik ataupun cara yang sangat realistik yang membuatkan orang boleh terkena. Kita boleh tengok kat dalam berita sekarang ni, uh, sifulan-sifulan rugi 3 juta, sifulan-sifulan rugi 1 juta, duit dalam tabungan haji hilang, duit dalam bank hilang. Kita pun pelik. Macam mana duit tu boleh hilang? Dan kita pun salahkan bank. Ini bank lah ni. Tak jaga duit kita betul-betul kan. Ini syarikat ni lah ni. Tak jaga betul-betul kan. Ini syarikat ni lah ni. Data apa ni. Semua habis kena leak kan. Orang tiba-tiba call kita kan. Jangan salahkan syarikat itu 100%. Nak kata macam ada sikit kan. Tak. Dia bukannya orang kata apa. Salah syarikat tu yang menyebabkan kehilangan. Kadang-kadang people ni lah orang orang itu sendiri terpedaya, tertipu, dinodai ataupun di apa perkataan menipu lah saya yang sedap sikit. Ditipu lah orang kata apa, di scam yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam serangan cyber. Dan contoh serangan ni lah, contoh Ketua Pegawai Eksekutif Lead Sdn Bhd. Alamak, saya, kenapa saya letak saya? Okey, mendapat panggilan telefon daripada board of director, bos atas lagi. Saya CEO, board atas saya call saya. Beliau diarahkan untuk melakukan pemindahan wang sebanyak 4.22 million tuan-tuan dan perempuan ke dalam akaun sebuah syarikat di Zimbabwe, contoh. Atas projek baru yang bakal dijalankan 3 bulan lagi, contoh. Nama je contoh. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan search Google, sebenarnya kes ni adalah kes betul. Kes di mana seorang chief level telah di-scam ataupun ditipu oleh panggilan telefon. Yang peliknya panggilan telefon tu suara dia betul. Suara dia sama macam mungkin CEO dia ataupun board of director dia. Suara dia sangat tepat. Dia pun macam, hello boss. Ya. Yeah. Nak kena apa ni? Transfer 42 million je. Jadi pun dia tak buatlah transfer. Tapi yang saya tahu disekat waktu tu, transaction tu disekat, alhamdulillah. Jadi walaupun tak berlaku kerugian, tapi still kita dapat lihat bahawa top management ni pun menjadi sasaran kepada serangan cyber tu. Dia menggunakan phishing dan juga deepfake, serangan deepfake. Boleh tuan-tuan dan perempuan boleh search berkenaan dengan deepfake di mana kita dapat mengubah sesuatu yang realiti kepada fantasi. Itulah namanya orang kata apa? Fitnah akhir zaman. Uh, Okey. Pertama-tama zaman AI kan, tiba-tiba kita boleh tengok orang yang tak ada tiba-tiba boleh menari. Terkejut lah saya tengok kadang-kadang. Dulu kita kalau tengok kita tunjuk video AI tu kat orang dulu-dulu boleh terkejut tau orang. Ini sekarang pun video AI ni kita dah tak tahu ini video betul ke video real kan. Okey. Dan yang kedua adalah infrastruktur. Ini termasuklah kepada laptop ataupun server ataupun benda-benda yang berbentuk macam uh, apa orang panggil hardware lah. Tak kisahlah uh, apa ni router ke. Saya nak tunjuk router saya pun ada kat bawah tu tapi tak apa. Jadi serangan yang mungkin boleh berlaku adalah intruder access, DDoS, malware dan rootkit boleh terkena kepada infrastruktur. Dan contohnya adalah laptop milik seseorang staf lead Sdn Bhd telah dicuri. Laptop itu mempunyai data penting syarikat, data syarikat, data kewangan, data pekerja, credential. Siapa yang kena curi ni? HR ke ataupun CEO yang kena ni? Laptop tersebut tidak mempunyai BitLocker dan penggunaan password yang tidak selamat. Kes mudah ya kadang-kadang kita tengok kalau syarikat itu tidak
melakukan aktiviti keselamatan cyber yang tepat ataupun yang elok, kadang-kadang benda-benda yang kecil-kecil macam tu yang membuatkan syarikat tu boleh terkena serangan cyber. Katakanlah password. Dia tak letakkan password yang selamat. Dia just bagi laptop kepada pekerja dia. Okay, tak payah letak password pun. Dia tak bagi tahu kat pekerja dia. Letak password biasa-biasa pun tak apa. Password ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita boleh teka je. Mungkin nombor telefon. Mungkin birthday. Mungkin nama tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Mungkin nombor pelik kereta. Nombor rumah. Betul tak? Betul tak? Sebenarnya benda tu, benda yang kita pun tahu. Kita letak password dahsyat-dahsyat sangat. Kadang kita lupa. Jadi password-password penting ni kita letakkan password yang mungkin kita boleh ingat. Contoh lah password saya kan. Takkanlah saya tak beritahu. Tak, saya tak beritahu. So, password ni pun mempunyai satu benda yang boleh menyebabkan kita diserang ataupun mendapat serangan cyber. Tambah-tambah lagi laptop tu tak ada BitLocker, kita boleh buka, kita boleh walaupun ada password yang susah pun kalau tak ada BitLocker, kita boleh reset dia hanya menggunakan pendrive. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, menggunakan pendrive saja kita boleh reset password Windows dan juga Linux. Ah, nak ke? Eh, saya tak ajar yang tidak beretika, saya hanya nak untuk memberikan ilmu. Yang ketiga adalah network. Nampak tu. Tikus pun boleh gigit kabel fiber tu. Di mana dalam network ni, target-target dia adalah mungkin bandwidth ataupun wifi. Dan ada serangan-serangan contohnya macam DDoS, serangan wifi hacking, unauthorized access, bad internal network architecture. Itu pun boleh terjebak kepada serangan cyber. Contohlah, wifi. Kita ada wifi kat dalam syarikat kita. Adakah wifi itu sebenarnya selamat? Kadang orang datang minta, abang, saya apa ni internet slow lah, nak minta wifi je. Itu pun satu teknik social engineering untuk meminta password kepada pekerja itu sendiri. Ataupun unauthorized access. Dia dah dapat password tu, tiba-tiba pula sebenarnya wifi dalam sistem kita tu tak selamat. Kita buat tak betul. Daripada wifi tu boleh akses ke server ke website ke dalam internet dalaman, ke komputer orang lain. Itu pun menjadikan network ni adalah satu target kepada serangan cyber. Contoh serangan adalah pada pukul 12 tengah hari, semua aplikasi yang melibatkan pelanggan tidak dapat digunakan kerana terdapat serangan DDoS terhadap domain milik syarikat. Contohnya, syarikat tu nama lead.com.my kan. Saya punya company. Tiba-tiba pukul 12 tengah hari tu pula hacker dia lakukan serangan DDoS. Bahaya tu. Jadi, apa akibat dia? Website tak boleh pakai. Saya punya klien semua tak boleh nak jalankan transaksi. Kalau saya di apa, perbankan lagilah bahaya kalau berlakunya DDoS ni. Ataupun syarikat-syarikat kita Taming Tech ke dah buat kelas tiba-tiba domain kena serang, tak boleh nak register. Tak adalah tuan-tuan dan perempuan pada malam ni kan. Itu pun boleh menjadi serangan cyber kepada network ni. Dan seterusnya adalah data ataupun maklumat yang kita simpan. Sekarang ni ada lagi ke orang yang tulis maklumat menggunakan pen kan? Pen dan kertas. Ada tu ada. Tapi kita kena tahu bahawa semua orang dah ada maklumat dalam device masing-masing. Contohnya telefon. Dalam telefon ni berapa banyak data-data yang ada. Boleh kata kalau hilang telefon ni, ah, katakanlah telefon tuan-tuan dan perempuan hilang, dan orang boleh dapatkan telefon tu, cuba kita fikir. Berapa banyak sebenarnya rahsia-rahsia kita ataupun hidup kita yang kita bergantung dengan sebuah alat elektronik ni. Termasuk saya lah. Adanya duit kita, adanya maklumat kita, rahsia kita ataupun semua maklumat kita simpan dalam telefon bimbit. Jadi, maklumat ataupun data ni adalah satu benda yang akan menjadi target. Jadi, maklumat ni bukannya, kadang-kadang maklumat sekecil-kecil maklumat pun boleh membuatkan serangan cyber tu berlanjutan. Contohlah IC. IC kita just daftar apa-apa, kita just tulis je IC apa ni kita nak daftar masuk running kan. Saya suka masuk running. Pada baru je masuk kan. Okay. Dia suka masuk running. Lepas tu dia minta IC kan. Saya pun fikir, aduh nak letak ke tak, nak letak ke tak. Sebab kalau kita letak IC kita, macam mana kita nak menjamin orang yang minta IC kita tu dapat menjaga data ataupun maklumat kita tu dengan baik? Adakah server dia orang tu selamat? Adakah tempat simpanan dia orang tu selamat? Saya bukan nak fobia ke tuan-tuan dan perempuan. Nanti ada yang tak nak share maklumat pula. Tak. Kita boleh je share. Tapi itulah, kita janganlah kita nak berkongsi maklumat peribadi kita sesuka hati. Jadi, termasuklah fail dalaman data pengguna ataupun database kat dalam sebuah syarikat. Itu adalah salah satu target yang menjadi uh, tempat untuk seorang penggodam melakukan serangan.
Dan serangan-serangan yang sering kali kita jumpa adalah SQL injection, ransomware, info stealer dan data leakage. Ini adalah salah satu serangan yang sangat menjadi tempat lah di mana adakah serangan cyber ni dia nak target kita ataupun target syarikat. Contohlah, okay, saya tunjuk demo sikit lah. Sebab saya rasa, oh dia tak nampak. Dia just, ingat saya nak tunjuk satu website. Oh nampak, nampak sebenarnya. Dia lambat, okay. Kita boleh pergi ke Have I Been Found. Kat sini tuan-tuan dan perempuan, boleh masukkan email tuan-tuan dan perempuan. Adakah pernah email tuan-tuan dan perempuan digodam ataupun leak? Dia bukannya digodam sebenarnya, dia pernah leak. Saya letakkan email saya. Selamat ke tak? Ah? Selamat kan? Tak ada orang nak tengok kan? Tak apa, tak apa, tak apa. Boleh je PM saya. Password saya selamat, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan boleh letakkan email tuan-tuan dan perempuan dan tekan check. Kat sini dia akan check. Alamak. Tuan-tuan dan perempuan garu kepala. Alamak. Ada dua data breaches. Kalau dia ada keluar merah ni, maksudnya data kita mungkin pernah kena leak. Contohnya di bawah ni kita ada nampak Canva pada Mei 2019. Website Canva telah pun digodam. Dia mendapat password dan username. Jadi maksudnya email saya pun dah tak selamat. Bukan setakat email, password saya pun dah tak selamat. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Password yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan, kan, sebenarnya kan, berbeza ke untuk website-website yang lain? Cuba fikir, cuba fikir, cuba fikir. Satu password yang kita pakai tu, kita guna untuk berapa device sebenarnya? Berapa account yang kita pakai sebenarnya? Ah, dan berapa banyak account sebenarnya yang kita ada kat dalam hidup kita ni? Siapa pernah keep track? Katakan dia memang tahu dia ada 5 account je. Dia ada account TikTok, dia ada account Instagram, dia ada account Facebook, dia ada account Google, dia ada account bank satu lagi. Dia ada 5 je. Dia memang faham lah, dia memang tahu lah, dia keep track. Ah, Hampir semua sama nampak. Kita sebab kita tahu kita ni manusia, kita ni bukannya robot atau kita ni bukannya komputer yang kita boleh hafal semua password dan kita lebih bertendensi untuk menggunakan password yang sama. Jadi kalau berlakunya serangan cyber macam ni, Canva ni dia mendapatkan password dan username kita, possible tak sebenarnya dia akan login ke dalam akaun-akaun kita yang lain. Dia ambil password saya, dia ambil username saya, dia hack Facebook saya. Dia ambil username saya, dia ambil password dia, dia hack Google saya. Benda macam tu kadang-kadang yang membuatkan tiba-tiba akaun kita tak boleh akses. Kita tengah scroll-scroll Facebook, esoknya tiba-tiba akaun kita hilang. Waktu tu kita gelabah, uish, apa yang berlaku ni? Saya tak pernah share mana-mana. Itu pun boleh menjadi faktor bagaimana seseorang itu boleh digodam. Itulah pentingnya data. Okay, contoh serangan ni adalah database lead Sdn Bhd telah terkunci diakibatkan oleh serangan ransomware, di mana syarikat tidak mempunyai data backup dan jika syarikat ingin mendapat kembali data, syarikat perlu membayar sebanyak RM700,000. Contoh, nampak betapa besarnya implikasi kalau kita tidak menjaga keselamatan cyber dalam data ni, data kita boleh hilang. Bukan setakat data syarikat, bukan setakat database kat dalam syarikat, dalam komputer kita ni pun. Kita download lah tiba-tiba game crack ataupun kita download application crack. Photoshop pun kita download je, kita main download je yang crack punya sebab tak mampu beli yang berbayar punya. Kita download yang free version punya, tiba-tiba nampak macam, oh free version, kita download lah. Tiba-tiba file kat dalam desktop kita gelap. Hilang semua. Jadi dia keluar message macam kat bawah ni. Your file has been encrypted. Itu menunjukkan bahawa kita telah kena ransomware. Kalau nak dapat balik data tu, kita kena bayar. Macam mana tu tuan-tuan dan puan? Dalam bayar bukannya murah, mahal. Berapa Bitcoin tu? Satu Bitcoin sekarang dah berapa ratus ribu dah. Nak menunjukkan betapa pentingnya keselamatan cyber dalam bentuk data. Seterusnya adalah aplikasi. Disebabkan kita pun dalam kelas programming, saya rasa insyaAllah mungkin ada juga tuan-tuan dan perempuan di kalangan programmer-programmer. Saya bukan programmer. Saya boleh kata saya ni sangat lemah programmer. Ah, so skill programmer saya agak kurang, tidak boleh kata kurang hebat lah. Saya forte saya bukan di bahagian programmer, di bahagian keselamatan cyber. Dan target-target ni adalah website. Website yang target serangan cyber, mobile app. Mobile app pun boleh jadi serangan cyber, internal system. Contohnya MyHR lah. Kalau kita ada sistem HR kan, dalaman kan. Orang luar tak dapat serang, tapi dia guna untuk dalaman je, masih berpotensi untuk menjadi target serangan cyber.
dan operating system. Windows yang kita pakai ni mungkin boleh menjadi sasaran serangan cyber sebab Windows pun ada kelemahan dia. Sebab tu kadang-kadang kita dapat notis bahawa kita kena update Windows. Cuba tuan-tuan dan perempuan tak payah update Windows setahun. Selamat ke tak? Ha, jawapan dia tak selamat sebab Windows pun mempunyai bug. Siapa yang tahu programming ni kita tahu tak semua, bukan tak semua lah, kita boleh kata confirm, tak semua orang yang tulis programming ni perfect. Mungkin ada lubang-lubang yang kita terlepas pandang yang mengakibatkan berlakunya zero day. Contoh serangan kat bawah tu, zero day, application exploit, ada berlakunya malware, SQL injection ataupun remote code execution. Dan contoh serangan lah, aplikasi baru keluaran Leeds dan Berhad mempunyai bug yang membolehkan seseorang memuat naik file tanpa syarat. Kita buatlah kat situ, upload your profile picture kan. Tapi orang boleh upload file PHP. Maksudnya orang upload file JPG, PNG, tiba-tiba orang boleh upload file PHP. Itu akan menjadi masalah. Di mana file PHP ni penggodam boleh lakukan serangan cyber terhadap tempat upload tu, untuk mendapatkan akses ke dalam syarikat. Contoh, itu bahaya. Kalau seorang hacker dia berjaya masuk ke dalam sistem, dia dah boleh dapat remote code execution, dia boleh dapat command, itu memang sangat sangat bahaya. Sebab dia dah boleh buat macam-macam. Dia boleh buat ransomware, dia boleh extract data, dia boleh gunakan server tu untuk hack ke server yang lain. Jadi aplikasi ni bukannya benda yang kita boleh ambil mudah, tuan-tuan perempuan. Siapa programmer kat luar sana tu, nasihat saya janganlah kita membina aplikasi dengan hanya ikut sedap je. Jangan asyik guna ChatGPT. Minta maaf para programmer, saya bukannya nak ni ke apa, tapi pastikan keselamatan cyber semasa kita membina aplikasi itu terjamin. Banyak dah kes kita tengok, ataupun kita tanya sendirilah, website-website kat Malaysia ni selamat ke tak? Itu soalan saya. Saya tak nak jawab. Nanti bahaya jawapan dia. Dan itu adalah tempat, lima tempat di mana menjadi tempat untuk serangan cyber. Okey, jap. Ada soalan sikit saya, iaitu apa itu zero D? Kalau boleh terang secara ringkas. Okey. Zero D seperti yang saya katakan sebentar tadi, apabila kita membuat sebuah aplikasi dan aplikasi itu mempunyai bug ataupun kelemahan yang tidak dapat didetek oleh developer tu. Yang membuatkan aplikasi itu sebenarnya boleh digodam. Contohlah Windows. Windows ni tim dia bukannya kecil-kecil, tim dia besar. Bukan setakat seorang dua orang, beribu-ribu orang tim developer dia. Tetapi macam mana sebesar-besar Windows tu pun boleh ada kelemahan yang boleh digodam. Itu nama dia adalah zero day. Apabila sesebuah serangan itu berlaku ke dalam aplikasi yang developer pun tak tahu. Developer pun tak tahu kata ada kelemahan tu. Dia buat cantik lah, tiba-tiba kena serang. Dia check-check balik, oh ada line kat sini, ada function yang sebenarnya tak patut ada tapi ada. Jadi secara ringkasnya serangan zero day adalah serangan yang di mana developer pun tak tahu bahawa ada kelemahan kat dalam sistem tu. Jadi itu bahaya. Kita dah masuk production dah lepas UAT dah tiba-tiba kena kena attack kan. Itu boleh menjadi satu perdebatan di atasan tu lah. Jadi, bagaimanakah struktur keselamatan cyber yang berada di dalam sebuah company kecil saya ni, Elite Sdn Bhd ni, apa yang saya tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan ni adalah struktur biasa saja, bukannya struktur company yang hebat. Ha. Dan saya nak memperkenalkan tuan-tuan dan perempuan dengan satu framework, iaitu NIST Cyber Security Framework. Nampak panjang, saya takut ada yang mengantuk ni. Boleh baca sedikit berkenaan dengan NIST Cyber Security Framework. Adalah sebuah framework. Dia bukan yang frame gambar, dia framework yang dikeluarkan oleh National Institute Standard and Technology untuk membuatkan kita senang nak ikut. Kita dah ada syarikat dah, kita dah ada orang pekerja kita dah ada server, kita dah ada sistem. Tapi macam mana kita nak jaga keselamatan cyber tu? Jangan risau tuan-tuan dan perempuan, tak perlu tanya ChatGPT, NIST pun telah mengeluarkan satu framework yang kita boleh ikut menggunakan CSF, Cyber Security Framework 2.0, di mana dia ada beberapa aspek: identify, protect, detect, respond, recovery, dan ada satu penambahan baru iaitu governance. Satu topik yang saya tak berapa minat dalam keselamatan cyber iaitu governance. Saya budak teknikal, jadi saya bukannya otak bos. Dan kalau kita pecahkan lagi aspek-aspek ni, kita akan nampak dalam governance, organizational context, risk management strategy, cyber security supply chain.
Roles and responsibility dalam identify pula macam mana kita nak identify asset management. Alang-alang saya bercakap tentang asset management ni, saya nak tekankan asset management ni sangat 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 penting dalam sesebuah syarikat. Kalau kita syarikat kecil ada 10 orang, mungkin senang lah kita nak jaga aset kita. Mungkin ada 2 server, mungkin ada 10 laptop. Itu mudah. Tapi katakanlah sebuah syarikat yang besar. Syarikat-syarikat yang sangat besar, contohlah Microsoft. Macam mana mereka menjaga aset mereka? Aset mereka banyak, berjuta, tuan-tuan dan perempuan. Bukan setakat aset hardware je, bukan setakat di on-prem. Di cloud tu dah berapa banyak lah IP address yang mereka pegang. Nak menunjukkan aset management ni sangat penting. Kalau kita tak jaga betul-betul, kita katakanlah saya ni ada 10 server saya dah jaga. Hari-hari saya tengok tak ada serangan apa-apa. Okey, saya pun selamat. Saya kata, okey, company aku selamat lah ni. Tiba-tiba esok kena serangan cyber. Server yang mana satu? Server yang ke-11. Terkejut saya macam, company kita bukan ada 10 server je ke? Macam mana boleh ada 11? Tiba-tiba rupanya budak intern dia buat satu server server untuk nak buat apa ni? Nak test-test lah. Server tu pula tiba-tiba dia buka firewall pula keluar. Menjadilah satu masalah. Jadi, asset management adalah salah satu benda yang sangat penting untuk kita identifikan. Seterusnya adalah protect. Ada beberapa lah macam aspek yang dalam protect ni. Ada identity management, authentication. Ini more tu kepada seseorang itu. Awareness training, data security. Seterusnya adalah detect untuk berkenaan dengan continuous monitoring dan juga respon apabila berlakunya sebuah insiden ataupun krisis, macam mana kita nak respon. Kalau tsunami, macam mana kita nak selamatkan server tu. Ada juga kalau tuan-tuan dan puan belajar business continuity planning, akan ada beberapa aspek lah dalam respon ni. Dan juga recovery, sama juga. Kalau adanya insiden, tiba-tiba lah nak dikatakan kita dah jaga sebaik-baik mungkin lah sistem kita ni, kena serang juga. Macam mana kita nak bangkit kembali. Bukannya orang kata apa? Cyber attack itu bukannya pengakhiran kepada sebuah syarikat, tetapi macam mana kita nak recover balik. Kita boleh kata tak semua sistem adalah safe. Siapa yang belajar hacker ni dia akan tahu satu frasa, no system are safe. Tak ada sistem yang boleh terjamin keselamatan dia. Siapa yang boleh jamin dia buat aplikasi ataupun dia jaga sistem tu selamat? Bagi tahu saya. Saya nak offer dia kerja. Mungkin dia tu orang yang hebat. Saya pun orang yang tak hebat pun tak mampu menjamin keselamatan cyber. Saya cuba menjaga dengan cara teliti dengan yang terbaik lah. Kita mengikut the best practice. The best practice kita kalau firewall tu port dia tak pakai, kita tutup. Kalau server tu kita tak pakai, kita shutdown kan. Kalau password tu dah macam 2-3 bulan kita asyik pakai je, kita ubah. Kita kena menjaga semua aspek. 5 aspek yang saya kata tu, people, data, infra, network dan juga apa satu lagi. Lupa. 5 tu lah. Okay. Ya, 5 tu. Yang kita boleh jaga ke dalam yang menggunakan NIST framework ni. Saya tapi di local host tanpa network. Betul ke local host tu selamat? Betul ke local host tu selamat? Katakanlah dalam komputer kita, kita buka port local host, pakai ZAM lah kan. Kata kita buka ZAM. Kalau kita local host je, kita connect ke Wi-Fi. Betul ke komputer kita je pakai? Komputer orang lain boleh access tak kita punya sistem? Kita kena check balik. Kadang-kadang benda yang sekecil-kecil macam tu kita boleh terlepas pandang. Okey, siapa yang nak baca buku ni sebenarnya boleh Google je tapi saya saja nak bagi nampak menarik sikit, boleh scan, dia akan menunjukkan The NIST Cyber Security Framework 2.0 tahun bila lah? Keluar 2024 tak silap saya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok, boleh ambil NIST ni sebagai satu panduan, satu orang kata apa? Macam mana kita nak menjaga sistem yang besar kita lah. Kalau kita ada aset kita komputer je, kita tak perlulah pakai NIST framework ni. Dahsyat sangat. Sekarang kita nak jaga komputer kita pakai NIST framework ni, insya-Allah selamat tapi menyusahkan lah. Okey, satu soalan saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan yang ada kat sini. Weh, ada 50 orang. Masya Allah. Terima kasih kepada yang hadir. Saya pun tak sangka ramai. Okey, satu soalan saya. Saya ada sistem macam ni yang saya tunjuk ni kan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Cuba fikir. Cuba difikirkan secara logika. Berapa ramai tim yang saya perlukan untuk jaga semua sistem ni dengan selamat? Cuba letak kat chat. Berapa ramai orang yang saya perlukan untuk jaga sistem ni? Katakanlah kita ada seorang yang sangat hebat, dia pengalaman dia 30 tahun dalam keselamatan cyber. Saya letak dia seorang. Cukup tak? Cuba tulis.
siapa siapa nak kira ada berapa aset ke, berapa banyak yang kita perlukan. Ada 5 orang, 12 orang, 4 orang. Wow, 4 orang untuk menjaga sistem ni. Kalau tim 40 orang, mungkin boleh boleh possible possible. Setiap satu PC ni kita bagi seorang satu pun boleh. 6 orang, 6 orang. Seorang cukup. Masya Allah. Seorang cukup. Wow. Boleh jadi kalau dia adalah seorang penggodam ataupun seorang ahli cyber security yang sangat hebat, kita boleh letakkan dia seorang saja. Jadi, untuk menjawab jawapan berapa orang yang diperlukan ni adalah mengikut apa ya bahasa Melayu ni saya dah lupa dah. Dalam bahasa Inggerisnya bahasa Inggeris pun saya lupa sebenarnya. Apa ya astagfirullahaladzim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kata aduh perkataan tu lupa. Masya Allah. Ah, kalau kita nak kira lah berapa orang yang perlukan untuk menjaga sistem ni, kita tengok semaju mana ataupun sebaik mana mereka menjalankan keselamatan cyber ke dalam sistem tu. Katakanlah seorang tu mampu menyediakan keselamatan cyber yang terbaik. Semua orang, semua pekerja dia ikut cakap. Semua bos, semua staff dia katakanlah ada 100 orang. Dia dengar cakap, dia jaga. Seorang cukup lah. Kalau semua orang dengar cakap, dia semua orang faham keselamatan cyber. Seorang pun dah bagi arahan. Dia kata jangan buka port kat firewall kalau tak tak guna. Semua orang dengar. Dah cukup lah seorang tu je. Tapi adakah manusia kita macam tu? Adakah organisasi kita macam tu? Dia permasalahan organisasi ni apabila kita sukar untuk bekerja sama ataupun sukar untuk kita nak dengar cakap orang. Kita rasa, oi, kita dah lah nak buat UAT ni. Tapi tim cyber security pula tak bagi kita open port. Macam mana kita nak buat UAT ni? Lagi 2 hari dah nak prod dah kan. Itu pun jadi satu masalah agak. Jadi untuk menjaga sistem ni, kalau tuan-tuan dan perempuan tanya saya boleh kata around 10, 15 ke 20 orang untuk kita menjaga sebuah sistem ni. Itu bukan jawapan yang betul. Jangan jangan serang saya kalau tiba-tiba ada pakar keselamatan cyber kat dalam ni. Jangan serang saya. Tapi apa saya nak bagi tahu betapa ramainya sekecil-kecil ni untuk menjaga sistem tu. Katakanlah kita ada 100 staff. Setiap staff tu akan ada identiti masing-masing, akan ada email masing-masing. Itu pun seorang kena jaga. Katakanlah seorang tu tak datang kerja, demam pula ataupun anak sakit. Tak semua staff tak boleh nak pakai email kalau apa ni log out apa. Itu jadi masalah. Seorang tu dia kena ada backup at least 2 orang ataupun 3 orang. Server pula. Setiap server Windows lain, Linux lain, ah, free apa ni free DBS pula apa dia FreeBSD lain, Oracle lain, DB lain, Red Hat lain. Mampukah seorang tu dia memahami semua operating system? Tak kan? Kadang ada orang ni dia faham Red Hat, ada orang ni dia faham Windows. Kita kena cari juga orang yang faham-faham tu ataupun kita kena hantar dia pergi training. Itu pun satu. Dan mungkin ada dalam firewall ataupun network. Dia kena kena ada juga seorang yang jaga, takkanlah orang yang jaga server dia nak kena pergi apa ni tengok firewall. Boleh juga kalau kita nak letakkan seorang tu pada banyak tempat. Katakanlah tiba-tiba komputer seorang abang ni tak boleh nak buka. Dia call, hello, komputer saya tak boleh nak on ni. Ada masalah ni, nak buat kerja ni. Tiba-tiba takkanlah orang yang jaga server nak pergi. Takkanlah orang nak jaga apa ni SIM pula akan pergi. Kita kena bawa lah. Ada satu lagi helpdesk. Helpdesk pula akan pergi pergi cek-cek. Abang, abang tak buka switch ni. Oh ya ke? Patutlah tak buka. Itu jadi masalah. Benda sekecil-kecil itu pun boleh menjadi masalah. So nak menunjukkan kalau lebih ramai struktur organisasi kita, lebih ramailah orang ataupun pakar kemahiran yang kita perlukan untuk menjaga keselamatan cyber kita supaya tidak digodam ataupun tak terlepas pandang lah. Bukannya nak letak lebih ramai pun lebih baik. Kita letak 100 orang untuk jaga keselamatan cyber kita ataupun keselamatan IT kita. Itu pun lebih baik sebenarnya. Ramai, orang kata apa? Lebih ramai lebih afdal. Dia masalah ramai-ramai ni kos lah. Dia sakit nak dengar bahagian kos tu. Tapi keselamatan terjamin. Okey, ini adalah contoh struktur keselamatan cyber dalam sebuah syarikat. Syarikat saya lah lead Sdn Bhd katakanlah. Kita ada Chief Information Security, kita ada
security operation manager, kita ada incident response, security architecture. Sekarang dah pukul berapa? Kalau mak dah pukul 10. Okey, saya akan cuba cepatkan sedikit. Saya akan terangkan serba sedikit berkenaan dengan apa tujuan keselamatan, apa ni? Apa tujuan posisi-posisi. Kita ada security operation di mana dia akan memantau ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi contoh macam SIEM. Dia security operation lah yang ada. Kalau kita tengok poin yang nombor 5, nombor 6, mempunyai visibility keseluruhan sistem. Security operation ni dia patut pantau keseluruhan sistem. Dia kena nampak semua sistem. Kalau kita ada 10 server, 10 server lah. Kalau ada 100 server, 100 server lah dia kena monitor. Okay, seterusnya adalah incident response. Dia macam first aid juga. Kalau berlakunya insiden, sebab kita tak boleh nak jamin sehebat mana pun syarikat kita, kalau 100 orang pun yang kita hire untuk jaga keselamatan cyber ni, mungkin possibility untuk berlakunya incident response tu bukannya 0%. Berlakunya insiden tu bukannya 0%. Jadi possible untuk berlakunya insiden tu adalah ada. Jadi kita kena ada tim incident response. Kalaulah kena godam ataupun server kita kena serang, apa langkah-langkah yang kita perlu buat ataupun apa yang tim incident response ni perlu buat untuk memastikan serangan itu tidak berterusan dan juga serangan itu dapat diberhentikan. Yang seterusnya adalah security architecture. Dia ataupun kita boleh panggil security engineer lah. Dia lah yang akan membina infrastruktur keselamatan cyber ataupun dia lah yang akan menyelia keselamatan cyber dalam bentuk infrastruktur ni. Contohnya IDS, IPS ke, dia lah yang akan buat VPN, dia lah yang akan jaga sistem SIEM, dia lah yang akan jaga sistem EDR ataupun apa-apa. Dia akan membina, melaksanakan dan menyelenggara sistem keselamatan cyber. Kita tak boleh lah nak meletakkan seorang security operation center tu dia juga yang nak kena jaga sistem, kan. Dia dah 12 jam tengok sistem, tengok monitor sistem tu, adakah sistem tu selamat atau tak. Tiba-tiba kalau sistem SIM tu down, dia juga yang nak kena pergi repair. So memenatkan dan juga menyusahkan keselamatan cyber ke dalam syarikat tu. Jadi ada juga posisi untuk security architecture dan juga menyokong pasukan security operation center dalam mengurus amaran keselamatan. Jadi ini adalah serba sedikit lah berkenaan dengan posisi-posisi dalam keselamatan cyber. Jadi saya bawa tuan-tuan dan puan-puan seterusnya kepada kepentingan keselamatan cyber. Ini adalah beberapa kepentingan yang saya nak highlightkan pada malam ini. Kenapa pentingnya sebuah syarikat itu mempunyai keselamatan cyber? Adalah untuk menjamin keselamatan cyber data dalaman pelanggan dan pekerja. Kita nak jamin keselamatan. Sebab keselamatan tu adalah number one. Safety is number one. Yang kedua adalah memastikan operasi berjalan lancar. Sebab macam saya kata, tiga benda CIA trade, ingat balik confidentiality, integrity and availability. Kalaulah kita ada server tapi server tu tak boleh nak access, tak pengguna juga. Jadi, memastikan operasi berjalan dengan lancar. Ketiga adalah menjaga reputasi syarikat. Katakanlah sebuah syarikat ni sifulan bersifulan kena attack. Mungkin syarikat ni pun dah menjadi kurang kepercayaan pada orang lain. Dia tengok, aduh, aku nak letak data aku kat sini pun dah macam bahaya dah. Dia pernah kena attack. Ataupun aku nak melabur ke syarikat ni pun macam bahaya dah. Dia pernah kena serang. Itu pun boleh menjatuhkan reputasi syarikat. Dan seterusnya mengelakkan kerugian kepada syarikat. Sebab kena cyber attack ni rugi tuan-tuan dan perempuan. Rugi, sangat rugi. Katakanlah sebuah syarikat tu dapat menjana keuntungan sejam dia 1 juta. Website dia down sejam. 1 juta hilang. Down 2 jam. 2 juta hilang. Memastikan nak elakkan kerugian kepada syarikat, kita kena pastikan keselamatan cyber kita terjamin. Dan yang terakhir adalah mencegah serangan cyber. Serangan cyber yang banyak-banyak tadi, kita nak mencegah daripada berlaku. Di bawah ni tuan-tuan dan puan boleh melihat adalah statistik daripada Cyber Security Malaysia, daripada tim MyCert. Jadi saya respect tim MyCert Cyber Security Malaysia dan juga tim-tim lain dalam Cyber Security Malaysia. Mereka membuat pelbagai inisiatif untuk menjaga keselamatan cyber di Malaysia. Kita boleh tengok pada bulan Januari hinggalah September ada peningkatan, tapi ini adalah kes yang dilaporkan tuan-tuan dan puan. Kita boleh tengok ada vulnerability report, ada spam, ada fraud, ada denial of service. Nah, menunjukkan serangan cyber ni sentiasa berlaku tahun demi tahun. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada tahun yang selamat sebenarnya sebab Oktober, November, Disember tak kena serang. Sebab apa? Sebab belum bulan Oktober, November, Disember lagi. Data tu tak keluar lagi. InsyaAllah tim MyCert pun mungkin sekarang tengah bertukar semua untuk menyediakan data untuk bulan Oktober. Nak menunjukkan bahawa tuan-tuan dan perempuan, Malaysia ni sebenarnya masih ada tempat-tempat ataupun lopong-lopong serangan itu berlaku. Tuan-tuan dan perempuan kalau tengok kat sini, ini adalah report yang kita dapat, bukan kita, MyCert dapat
dan juga yang dilaporkan kepada mereka. Cuba kalau syarikat tu kena serang, lepas tu mereka berdiam diri. Mereka tak nak bagi tahu ke orang lain sebab nak jaga reputasi. Berapa banyak syarikat yang bersembunyi serangan cyber mereka? Itu dah banyak dah. Kalau kita tengok statistik, banyak syarikat yang mereka nak elakkan daripada kena saman. Sebab kena serangan cyber ni kena saman tuan-tuan dan perempuan. Mungkin daripada PDPN pula. Apa perlindungan akta data peribadi tu? PDPA ya, PDPA. Jadi apabila sebuah data tu dibocorkan, mungkin akan mendapat compound daripada PDPA. Okey, untuk menutup kita punya JPDP, Masya Allah. PDPA, astagfirullahaladzim. Ikut suka hati je. JPDP. Terima kasih Puan untuk apa ni? Perkataan tu, JPDP. Saya tak nak sebut JPP tu, saya tak tahu apa dia. Okey, sebelum saya tutup, saya nak tanya tuan-tuan dan puan lah. Okey, kita dah tahu dah, kita dah faham keselamatan cyber kita ni terjamin. Perlu terjamin. Kita kena jaga keselamatan cyber ni. Jadi, kita kena beli produk keselamatan cyber. Nah, saya tunjukkan tuan-tuan dan puan berapa banyak produk keselamatan cyber yang ada kat dunia ni. Jadi, kita nak kena beli semua ni ke? Kita beli semua ni, adakah keselamatan cyber kita terjamin? Tak ada orang kena hack? Jadi, kita kena fikirkan. Kadang-kadang kalau kita berada di top management ataupun kita jadi staff, kita nakkan keselamatan cyber tu berlaku. Kita nak bagi tahu kat bos kita, bos, kita kena ada firewall macam ni, macam ni, macam ni. Sebab nak kena jaga sistem kita ni. Firewall ni tak baik, tak baik. Yang itulah yang kita kena yakinkan kepada management. Produk apa yang kita nak pakai, antivirus apa yang kita nak pakai. Ada banyak dalam dunia ni, ada banyak produk. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak beli produk tu, janganlah beri sekadar hiasan. Saya ambil perkataan daripada orang lain. Jangan beli produk tu sekadar hiasan ataupun sekadar ada. Kita tengok, syarikat tu dia ada apa ni? NDR. Kita pun nak kena beli NDR. Padahal kita pun tak faham NDR tu apa. Syarikat tu dia ada SIEM yang mahal punya. Kita pun nak beli SIEM mahal. Tapi kita tak ada kepakaran pun nak pakai. Jadi kita beli produk tu pastikan ada kepakaran. Pastikan kita hire orang yang betul. Pastikan kita hire skill level yang betul. Jangan sekadar kita just ambil je orang tu. Yang jadi pada pelajar-pelajar di luar sana ataupun student-student yang nak menceburi bidang cyber security, belajarlah produk-produk yang ada di luar sana. Kaspersky ke, Windows ke, Splunk ke, saya apa ni? Bukannya promote, saya sebut beberapa QRadar ke ataupun sistem-sistem SIM di luar sana kerana apa? Dalam bidang cyber security ni, apabila kita masuk ke dalam sebuah syarikat, itu adalah menjadi satu penaik taraf dalam kita punya skill kalau kita ada kemahiran berkenaan dengan produk tersebut. Contohnya syarikat A ni dia gunakan Linux server. Kita ada Linux punya skill. Kita boleh lebih berpotensi untuk masuk. Syarikat ni dia pakai Red Hat. Kita ada kemahiran Red Hat. Jadi kita boleh berpotensi untuk masuk ke dalam syarikat itu. Jadi untuk skill-skill macam ni kita boleh lebih banyak belajar. Jadi pada adik-adik, adik-adik macam saya ni dah tua sangat lah. Adik-adik di luar sana yang mana baru menghabiskan zaman universiti, jangan berhenti belajar kerana dunia keselamatan cyber ni sangat besar. Ada satu lagi iaitu parameter keselamatan cyber. Ini bos saya pernah tanya saya dulu. Saya ingat lagi kalau bos ada kat dalam ni ke. Mana lah tahu kan. Mungkin ada orang yang kenal, mungkin ada yang tahu benda ni. Saya pernah ditanya oleh bos saya. Katakanlah kita dah set upkan semua benda ni. Cukup ke? Selamatkah syarikat kita kalau kita dah meletakkan semua benda ni pada tempatnya? Ah, Jawapannya, belum tentu. Saya beritahu saya lah, belum tentu ataupun belum cukup. Kita dah ada firewall, kita dah ada SIEM, kita dah ada DLP. Tapi kita configure tu betul ke tak? Kita dah ada letak GPO kat Windows kita, kita dah letak password elok-elok dah. Tapi kita configure tu betul ke tak? Orang lain tu ikut ke tak? Orang yang jaga tu ikut ke tak? Sebab dalam sistem keselamatan cyber atau IT ni dia ada dua golongan. Itu adalah golongan BU, Business Unit. Yang kedua adalah Custodian. Boleh cari kat Google. Jadi kadang-kadang kalau kita miscom ataupun kita miscommunication antara seseorang dengan seseorang tu boleh menyebabkan sehebat mana pun keselamatan cyber dalam syarikat kita boleh juga terkena dalam serangan cyber. Okey, dan saya rasa itu saja untuk uh, kelas saya pada malam ini. Terima kasih Daun Keladi
ini adalah email saya, ini adalah saya punya Instagram, dan ini adalah LinkedIn saya. InsyaAllah saya pun agak pantas juga ada beberapa juga benda yang saya nak terangkan. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan, dan saya rasa kata-kata akhir daripada saya harapkan tuan-tuan dan puan yang mana yang ada kat dalam ni boleh memahami berkenaan dengan keselamatan cyber dalam syarikat. Sebab kalau kita belajar keselamatan cyber secara am, dia lain dengan keselamatan cyber apabila kita masuk ke dalam syarikat. Kadang-kadang orang belajar hacking ni dia ingat, oh hacking, penetration testing, red team. Dia ingat attack je. Sebenarnya keselamatan cyber tu sendiri, cyber security tu, dan nama pun cyber security, itu adalah keselamatan di mana banyaknya di bahagian pertahanan. Company-company di luar sana dia perlu memperkuatkan pertahanan sebab ada banyak sangat serangan di luar sana. Saya tunjuk satulah, cyber attack map. Contohlah kita buka cyber attack map kan. Kadang-kadang kita buka cyber attack map ni, tuan-tuan dan puan boleh tengok. Sekarang ni saja ada banyak jenis serangan cyber yang berlaku di dunia. Ada macam-macam jenis lah. Diskualifikasi awal-awal, data-data ni adalah data-data untuk syarikat yang dia keluarkan cyber attack map ni lah. Dan data-data ni bukannya nyata, mungkin akan lewat sejam atau 2 jam. Tetapi nak menunjukkan bahawa serangan cyber dalam sebuah organisasi, syarikat ataupun negara tu boleh berlaku pada setiap masa, setiap saat, setiap detik. Jadi, tuan-tuan dan puan di luar sana, jaga diri, jaga keselamatan cyber anda, dan siapa yang berada dalam sebuah syarikat, jagalah orang kata apa? Keselamatan cyber syarikat itu dengan baik. Ini nasihat untuk diri saya sendiri supaya tidak malas untuk tengok log. Okey, itu sahaja untuk perkongsian saya pada malam ini. Ada apa-apa soalan ke? Human threat is the worst threat. Betul. Human threat boleh menjadi the worst threat. Okey, ada apa-apa soalan ke sebelum saya serahkan balik kepada pengacara majlis kita? Ada satu dari Megat tu, Saudara Izali. Okey. CIEM tu apa? Okey, SIEM. C pula, SIEM betul. SIEM. Okey. Dia dia tulis SIEM kat sini. Dia selalunya akan berada di dalam operation. Betul, dalam site operation. SIEM ataupun nama panjang ni adalah Security Information. Ya, Astagfirullahalazim. Dia ada sebut SIEM, SIEM sekali. SIEM tu apa? Tuan-tuan dan puan? Security Information and Event Management. Okay. Dia adalah sebuah sistem di mana digunakan untuk monitoring ataupun untuk melihat apakah yang berlaku di dalam sebuah event-event yang berlaku dalam kita punya organisasi. Katakanlah kita dah ada server, kita dah ada firewall, kita dah ada apa ni, WAF, kita dah ada apa lagi? DLP, kita dah ada apa lagi? IDS, IPS. Semua sistem-sistem ni akan mengeluarkan log, betul tak? Okey, jadi takkanlah seorang analis ni dia nak tengok satu-satu. Dia buka sistem ni, dia nak tengok ada apa berlaku. Lepas tu dia buka pula server ni. Katakanlah ada 100 server, takkanlah dia nak buka 100 server nak check apa yang berlaku kan dalam sebuah server tu. Jadi SIEM ni diciptakan untuk kita pump semua log ni masuk ke dalam sebuah sistem untuk kita kumpulkan, dan dia akan melakukan detection. Ada berlaku benda yang pelik, dia akan detect terus. Dia akan naik. Okey, server 192.168.67. Ada aktiviti orang masuk tanpa kebenaran. Dia akan naik. Server apa ni? Domain kita www.lead.shop.com. Ada brute force attack. Jadi semua log-log atau apa semua serangan cyber kita boleh monitorkan di dalam sebuah tempat. Jadi mudah untuk kita melakukan uh, orang kata apa, surveillance lah, untuk kita melakukan monitor dan melakukan apa-apa tindak balas respon jika berlaku sebuah serangan cyber, dan memudahkanlah untuk kita detect sebuah serangan cyber tu jika berlaku. Okey, soalan lagi. Sebagai first help desk, apa persiapan yang perlu untuk saya jadi SOC? Okey, untuk help desk untuk menjadi SOC SOC macam tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam security operation ni, ada beberapa level yang common kita boleh tengok adalah yang pertama level 1, level 2 dan level 3. Setiap level ni mempunyai tujuan masing-masing. Di mana level 1 dia akan memantau log ataupun alert-alert yang biasa. Jadi dia akan tengok log, okey, tiba-tiba ada account log out. Okey, jadi dia akan solvekan. Katakanlah level 1 ni tak dapat solve, dia akan
pergi ke level 2, dan pada level 2 kalau tak dapat solve dia akan pergi ke level 3. Tak dapat solve dia pergi ke manager. Tak dapat solve juga dia akan call vendor. Ha. Ha. Itu dalam company dulu benda tu. Kalau dalam tak dapat solve dia akan call vendor. Vendor tak dapat solve dia akan call orang yang cipta produk tu sendiri. Jadi apa persediaan untuk kita menjadi seorang SOC adalah yang pertama, cadangan saya adalah untuk kita belajar berkenaan dengan serangan cyber. SOC ni kalau dia nak monitor, dia kena tahu dulu apa yang berlaku. Tiba-tiba lah kan, dia tengok network ni datang daripada IP address ni, dia masuk ke IP address ini. Dia kena faham sebenarnya apa yang berlaku tu. Okey, kalau IP address ni port 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 5047 access port 22. Apa yang berlaku sebenarnya? Jadi, untuk menjadi seorang SOC, dia perlu ada pemahaman dalam keselamatan cyber. Keselamatan cyber. Bukan setakat keselamatan cyber, dia perlu ada pemahaman dalam infrastruktur, dia ada perlu pemahaman dalam networking. Dia kena faham dulu apa yang berlaku kat dalam sistem tu, apa yang berlaku kalau benda ni terjadi macam ni. Barulah kita boleh melakukan monitoring. Jadi jangan takut, ada banyak kos-kos SOC di luar sana ataupun sijil di luar sana. Sijil isi konsil pun ada, sijil security. Kalau Komtia ada nama dia CSFA. Si apa? Kom dia malam ni saya tak tahu kenapa dia lupa habis semua perkataan. Komtia Saisa Plus. Saisa Plus. Mungkin insyaAllah nanti Taming Tech pun akan mungkin boleh meluaskan lagi bidang pembelajaran ke arah cyber security, boleh menawarkan sesi Saisa Plus di mana cyber security analyst. Tuan-tuan boleh ambil cert ni untuk memahamkan lagi pemahaman berkenaan dengan keselamatan cyber dan apa yang security analyst akan buat. Okey, seterusnya. Sebagai student yang nak start join CTF, apa advice tak? Advice saya satu je. Join. Jangan tak join. Join je. Advice saya, beranikan diri untuk join. Masalah student sekarang ni saya tengok adalah dia tak berani untuk join. Saya start saya punya STF pada tahun 2020. Waktu tu saya kosong. Saya mula dengan kosong. Saya masuk je. Ah, to be far in your path is you need to take a first step. Kalau someone tu tak buat first step, macam mana dia nak bergerak jauh? Macam mana dia nak tahu apa rintangan yang akan berlaku? Dia tak berani pun. Contoh, aku nak pergi ke jalan tu. Aku dah nampak tujuan aku nak pergi ke situ. Tapi dia tak berani pun nak start. Aku takut nak masuk CTF nanti kalah apa. Jangan. Mindset macam tu kita perlu keluarkan. Jadi, advice saya, start je. Masuk je. Tak reti apa-apa, masuk je, adik. Masuk je, kita belajar daripada situ. Daripada situlah kita akan belajar. Daripada situlah kita akan tahu dunia cyber dengan lebih luas. Biasanya berapa gaji intern dalam bidang cyber security, Masya Allah. Okey, untuk gaji ni ya, dia subjektif sikit sebab dia mengikut kepada company tu. Kalau kita kalau kita Google sebenarnya gaji keselamatan cyber, dia mungkin ada banyak benda yang menarik sikit lah yang akan ditunjukkan. Kalau kat sini kita tengok gaji keselamatan cyber di Malaysia berbeza-beza. Mungkin ada daripada 3,200 hingga 4,000. Mungkin akan boleh meningkat lagi kepada 5,000 ke atas. Jadi dia bergantung pada company tu. Kalau company kecil tu mungkin tak sampailah 10,000 untuk entry level. Tapi kita boleh nego dengan kita punya skill level and apa kerja yang kita akan buat. Okey, dalam bidang keselamatan cyber, apakah jenis tugasan atau kerja yang biasanya diberikan oleh syarikat? Ada banyak. Kalau kita tengok balik, ada bergantung kepada posisi ataupun apa job scope yang kita pegang. Sebab job scope dalam keselamatan cyber ni ada banyak. Mungkin dia akan jaga firewall, mungkin dia akan monitor, mungkin dia kena buat incident response, mungkin dia kena buat report, mungkin dia akan melakukan governance, macam tim CISO ataupun risk compliance and manager. Dia akan melakukan di bahagian governance dan dia tak ada kaitan sangat dengan dia bukan tak ada kaitan sangat dengan technical tapi dia tidak menyentuh banyak pada technical. Okey, okey, kejap ya. Hello.
Oh, oke. Astagfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan dan puan, Anda baru saja melihat kerja saya dalam bidang keselamatan cyber, iaitu dapat call. Okey. Dah lama saya dah lost lah. Okay, minta maaf ada segmen segmen panggilan telefon ni saya kena angkat. Okey. Soalan tugasan dalam bidang keselamatan cyber ni ada banyak jenis. Ada banyak job scope. Contohnya mengikutlah ikut kita punya skill dan ikut apa kita punya position. Jadi ada variety kat situ. Boleh tengok kat dalam job street ataupun LinkedIn, kita boleh lihat ada dia ada tulis job scope kita. Dan kita boleh belajar ataupun kita boleh cuba fahamkanlah skill apa yang diperlukan untuk uh, mendapatkan posisi macam tu. Next, apa kos yang perlu untuk menjadi seorang cyber security? Kos, ada banyak kos. Contohlah, okey. Dalam keselamatan cyber ni, saya boleh ringkaskan ada 4 perkara. Yang pertama adalah programming, yang kedua adalah infrastructure, yang ketiga adalah network, yang keempat adalah cyber security. Boleh fahamkan empat-empat core asas ni, ada banyak sangat kos-kos yang kita boleh belajar. Contoh macam kelas programming pun, dia ada buka kelas berkenaan dengan programming, sebab programming pun benda yang penting juga dalam keselamatan cyber. Infrastructure macam Linux, Windows pun adalah benda yang penting juga dalam keselamatan cyber. Network lagilah penting. Dan keselamatan cyber tu sendiri. Jenis-jenis serangan cyber, SQL injection lah, cross-site scripting lah, apa-apa semua tu perlu belajar juga untuk memahamkan kita apa yang berlaku dalam dunia cyber. Saya baru nak ambil komputer Science Plus. Bagus. Teruskan. Join cybersecurity for financial stability. Now, stable. Okay. Related. Okay, where am I case? Okay. Okay. InsyaAllah. Saya rasa itu saja untuk perkongsian saya malam ni. Kalau ada apa-apa, boleh kontak saya di LinkedIn ataupun di Instagram ataupun di email. Saya tak bagi nombor telefon. Kalau nak nombor telefon, PM tepi. Macam mana tu fikir-fikirkan. Dan okey, itulah saya berikan petas kembali kepada kita punya pengacara majlis. Okey, Alhamdulillah. Boleh tak berikan emoji tangan, tepuk tangan? Kepada speaker kita. Terima kasih kepada saudara Izali. Oh, sepantas kilat tapi padat. Alhamdulillah. Okey, ada soalan daripada klien kami untuk Tuan Izali, saudara Izali kita. Okey, dia sudah ada apa nama uh, team lah untuk menguruskan security punya defense di punya enterprise. So datang isu yang macam masalah sama, serangan yang sama. Tapi mereka tak kenal pasti apakah serangan yang berlaku. Jadi adakah ini juga kepakaran Izali untuk kita drilling problem yang apa serangan yang berlaku di tempat tu. Boleh juga ke? Ditanya macam tu. Okey, sebab first macam yang saya katakan, cyber ni adalah satu perkara yang sangat besar dan kadang-kadang visibility tu menjadikan kita tak nampak satu benda. Sebab mindset seorang penggodam atau mindset seorang attacker, hacker ni, kalau kita tak dapat masuk ke dalam pintu A, kalau kita ada rumah kan, kita nak masuk melalui pintu, pintu terkunci. Kita akan cuba pecahkan tingkap. Hmm. Tingkap terkunci. Kita cuba masuk melalui bumbung. Bumbung Hmm. dia kunci rapat. Kita gali terowong. Jadi nak katakan bahawa kalau untuk berlakunya lagi serangan cyber yang sama, kita kena tingkatkan visibility kita dulu. Kita kena cari daripada mana serangan cyber itu berlaku. Okey. Hmm. Hmm. Bila kita dah jumpa, apa sebenarnya yang berlaku? Hmm. Macam mana hacker tu masuk? Hmm. Kita ada kelemahan tak? Daripada situlah kita akan lebih lagi selidik dan kita akan tutup dia punya lubang-lubang yang menjadikan serangan cyber itu boleh berlaku. Jadi Hmm. penyelidikan ataupun orang kata apa? Skill untuk serangan orang kata apa? Memastikan keselamatan cyber ni terjamin ni bukannya mudah lah. Memang perlukan team and training yang mencukupi. Baik, baik.
Okey, terima kasih. Okey, untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan kursus, okey, saya mulakan saya punya slide ya, sekejap ya. Okey, kita sambung balik slide tadi. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada kita punya speaker pada malam ini. Jelas penerangannya tentang introduction perlunya cyber security ni dalam sesebuah enterprise. Okay, so tadi kita dah tengok bagaimana penerangan, apa expectation semua. Okay, jadi ini kelas pendedahan. So bagaimana pula kelas fizikal akan dijalankan? Okay, ini memandangkan ini topik pertama kali sebenarnya dalam bidang ataupun dalam skop kata apa pasaran training providing kami di Tamin Tech, kita tak pernah ada lagi kursus berkaitan dengan cyber security. So ini satu pendahan baru untuk kami terokai lagi. Jadi saya mengalu-alukan sekiranya sesiapa sahaja audiens kita pada malam ini ataupun nak sampaikan kepada kawan-kawan atau pihak yang berkenaan yang memerlukan perlu customize apa kehendak company masing-masing berkenaan di topik, saya mengalu-alukan untuk hubungi kami. Nanti saya sertakan nombor di dalam channel untuk kita orang kata apa berhubung dengan lebih details. Sebab kita juga ada mengeluarkan training yang berbentuk customize. So baru-baru ini kita ada apa hubungan sama dengan PDRM. Kita buat customize training khas untuk permasalahan yang berlaku di dalam portal PDRM, khususnya dalam Pulapul. Dan bila kita screening, kita buat drilling, kita kena pasti ada beberapa orang kata hole yang perlu ditampal. So itu sebenarnya function kita selepas ni. Selain daripada kita kenalkan kita kekalkan kata apa konsep asal di Tamin Tech ni, kita perkenalkan kelas-kelas untuk buat sesuatu, buat web dan sebagainya, tapi kita nak juga membantu agensi-agensi yang mereka ni sebenarnya ada kepakaran dalam bidang semua, tapi mereka seperti ada sesuatu masalah, dan dari situlah kita nak dapatkan trainer-trainer kita ni dapat membantu mereka menyelesaikan masalah tu. So hopefully juga daripada pihak kami this topic ataupun diskurs sedikit sebanyak nanti dapat membantu klien-klien kita ataupun audiens pada malam ini bila dia rasa macam oh memang penting lah, terutamanya kalau yang baru-baru lagi ada company yang baru nak set up website, dah kepakaran dalam set up website, dah buat website, develop website, tetapi tak tahu macam mana nak securekan this website, apa yang diperlukan. So inilah antara kata apa kursus-kursus yang kita boleh jalankan dan diambil oleh pihak yang terbabit. Okey, so saya ulang balik tadi. Okey, ini cara menyertai kursus kami kalau secara fizikal nanti. Okey, kalau yang free ni memang macam ni. Kita akan buat setiap minggu ada sekali secara pendedahan umum berkenaan kursus-kursus yang kami tawarkan. Tetapi kalau fizikal ada tiga cara. Ada company daripada swasta, government dan juga persendirian. Ini ada cara-caranya. Okey, so kalau yang hari ni audiens ada datang daripada sektor swasta, sektor awam, persendirian, mereka tahu dah macam mana cara untuk dapatkan training di tempat kami. Dan kalau nak tahu lebih lanjut pun sama, boleh hubungi nombor yang nanti saya akan sertakan dalam channel ya. Okey, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam ini? Dari audience? Boleh on mic sekiranya rasa malas nak type di ruangan chat? Sekiranya ada nak tanya berkenaan apa-apa sahaja training ataupun masih lagi nak berinteraksi dengan speaker kita, saya masih boleh buka lagi dalam 5 minit insya-Allah. Dan saya nampak kat sini banyak apa kita punya audience ni, mereka yang baru nak mencuburi bidang ni, yang nak tahu lebih lanjut tentang apa skop pekerjaan apa semua. Ini kan satu pendedahan yang bagus. Kita boleh open this topic kepada mereka yang teruja yang baru nak tahu kan tentang distopia dan apa career path mereka dalam bidang ni dan sebagainya, insya-Allah. Which is Tamin Tech, kita sedang bergerak ke arah kita not only provide the training dalam direct kepada sektor pekerjaan, terus kita dah mula melangkah ke orang kata wider lagi. Contohnya kita nak masuk dalam apa orang kata apa yayasan-yayasan untuk memperkenalkan kos ini daripada peringkat awal lagi.
Tidak hanya tumpu kepada peringkat yang sudah mahir, tapi kita nak open kepada orang yang baru nak belajar, yang baru nak mengenali sesuatu bidang berkaitan dengan software development dan juga IT. Okey, training fizikal di area mana? Okey, training fizikal kita terletak di Taman Melawati. Sekejap saya tengok ada tak alamat kat sini. Okey, tak ada, tak apa. Tapi training fizikal kami di Taman Melawati, siapa tahu Melawati Mall lah, memang berdekatan, sangat berdekatan. Semua training kalau di bersifat public training, kita adakan di training center kita di sini di Taman Melawati. Boleh juga nak mohon training ataupun trainer kita ke permis Tuan Puan. Which is macam kami perlukanlah training ni di tempat kami. Boleh, sama kita akan organisekan, kita akan ni. Okey, berapa bayaran? Okey, kalau untuk kos ni, okey, ini kita akan bincang lanjut dengan trainer kita nanti. Itu tadi saya kata based on apa permasalahan yang berlaku di, maafkan saya, di agensi Tuan Puan. Sebab sekarang kita bergerak kepada, kita nak mencari, we are not selling the product totally, kita nak help them to provide solution. Kita nak move forward kepada bisnes yang begitu sebaiknya. So kalau untuk training asas, okay, nanti saya akan bagi secara details. Boleh nanti tuan boleh mesej saya ni saya bagi nombor, okay? 446-4601. Okey. Nanti Tuan boleh WhatsApp di nombor ni. Nanti saya akan deal dengan trainer. Masalah macam mana yang berlaku. Nak yang macam mana, nak modul yang macam mana. Semuanya kita akan deal dengan trainer nanti, dengan speaker kita, insya-Allah. Okey, kalau untuk asasnya nanti pun sama. Kita akan berhubung dengan trainer. Bagaimana modul yang dia construct tu based on memang sudah ada modul yang ditetapkan ke, ataupun based on customer daripada klien ke, semuanya ada harga-harga dia. Okey. So, ada apa lagi soalan ke sebelum kita berakhir? Satu saya nampak tu. Okey. Ah, ada tips tak macam mana nak buat kod dengan selamat? Okey, Okey. yang saya boleh bagi tahu, saya ni bukan programmer. So agak lemah sikit saya untuk menerangkan berkaitan dengan programming, tapi contohlah kalau tuan melakukan programming dalam bidang pula, dalam sistem website ataupun sistem-sistem tertentu, sebenarnya di luar sana ada apa kata apa, framework yang kita boleh ikutkan. Contoh macam website kita ada OWASP Top 10 yang kita boleh jadikan satu panduan ada untuk melakukan ujian. Adakah website kita selamat? Contohnya website ni selamat tak daripada SQL injection? Website kita ni selamat tak daripada file punya upload? Website ni selamat tak daripada user punya input? Jadi kita boleh follow framework tersebut untuk memastikan coding yang kita buat tu selamat dan tak melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh membawa kepada serangan cyber lah. Macam tu. Okey. Alhamdulillah. Okey, ada lagi? Saya buka lagi 1 minit sebelum kita tutup kelas pada malam ini. Okey, untuk sebarang urusan secara personal ataupun lebih detail, boleh WhatsApp nombor yang saya berikan tadi dan saya akan berikan juga dalam channel. So, ajak lagi yang lain-lain join channel kita. Kita ada lagi 3 kelas yang menunggu untuk bulan ini. Kelas akan datang pun juga menarik, insya-Allah. Dan kita akan cuba sentiasa bawakan pendedahan kelas-kelas baru, refreshing daripada apa yang sedia ada yang kita ada, dan juga mungkin juga daripada kelas-kelas sebelum ni pun kita akan orang kata apa, refresh lagi supaya orang kata ilmu tu sentiasa upgrade. Okey, so nombor dia 0134464601. Okey, boleh WhatsApp, nanti admin akan reply, akan balas untuk sebarang pertanyaan daripada pihak tuan puan. Okey. So kalau tak ada lagi, saya rasa itu sahaja daripada kami pada malam ini daripada kelasprogramming.com dan juga Tamin Tak Rehat. Terima kasih tak terhingga kepada speaker Saudara Izali Iman Ajai. Ajai kalau kita kenal mengajar muzik. Hari ini Ajai mengajar topik cyber security. Okey, apa-apa terima kasih juga kepada audiens kerana tanpa kalian kelas ini pun takkan havoc, takkan berjalan dengan lancarnya, takkan seronok lah. Interaksi sehala sahaja kan. So terima kasih speaker juga orang kata apa, berhubung nice dengan audience, menjawab soalan dengan baik. Alhamdulillah, semoga ilmu pada malam ini bermanfaat kepada mereka yang memerlukan.
Dan nantikan dengan lebih banyak lagi pengumuman-pengumuman daripada kelasprogram.com, dan insya-Allah untuk kelas akan datang, stay tune dalam channel kita untuk every update. Okay, so akhir kata daripada saya, Fazrina, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga mohon maaf di atas segala kekurangan daripada pihak kami. InsyaAllah kita akan keluarkan poll nanti untuk dapatkan feedback. Since ni dah masuk ke bulan ketiga, kita jalankan kelas percuma. Jadi kita memerlukan feedback daripada audience. Nanti kita akan keluarkan tak lama lagi. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana luangkan masa pada malam ini. Okey, Assalamualaikum semua. Thank you semua.